Kalau confront, maksudnya you make your decision, kita akan bersama dengan PH, kita akan lawan BN, all out. Yeah, we fight one-on-one. PH BN lawan dengan Perikatan Nasional, which is basically PAS lah. Kalau kita tengok Bersatu now is imploded already. Akan ada RAM dia, tetapi RAM tu kecil sangat lah, ataupun saki baki dia. Yang kedua, contain. Maksudnya tidak ada MN. Mungkin Barisan Nasional akan go solo, tetapi ada strategic alliance dengan PH in some places, and tell PAS, okay, we contain you, we will not encroach Kelantan, Terengganu, you stay there, we stay there, and we'll have some friendly fights in the middle. Ataupun dia co-op terus, which means MN lah. It means BN dumps you, UMNO dumps PH, and they go with PAS. So that's the only three scenarios that exist for the president of UMNO to decide. Tapi kekuatan tu bersama PAS lah. Well, depends on apa yang akan berlaku kepada UMNO. Sebab UMNO selama ni adalah pesaing kepada PAS. Tetapi today, hari ni, sebab UMNO sekarang ni adalah a shadow of itself, adakah dia dalam keadaan untuk menentukan kalau ada MN pun, dia adalah the senior partner. PAS akan turn around, hang on a second, how many seats do you have in parliament? So, saya rasa keputusan strategik yang besar yang perlu dibuat oleh UMNO adalah tiga ni, co-op, confront or contain. Dalam kerangka yang KJ gariskan tadi tu, co-op, confront dengan contain, saya nak bangkitkan dua paradox KJ. There's two paradoxes here, one about PAS, one about UMNO. Okay, KJ katakan bahawa PAS adalah parti yang paling kuat. Saya rasa kita semua setuju dari segi kestabilan dia. Tapi the paradox of PAS ialah dia ada ceiling. And nampak macam ada low ceiling. Iaitu dia ada 40-50 kursi, itulah. Selagi dia tak mengubah cara, dan mungkin dia tak nak ubah cara sebab dia pure return dan kita hormat cara PAS tersebut. Tapi dia tak akan boleh dapat lebih daripada itu. Jadi dia sentiasa perlu berpakat dengan orang lain. Saya rasa mungkin itu yang off-air Zadi ada sebut, Rafizi ada sebut something like that lah. Something like that. So I think that's a paradox of PAS. The paradox of UMNO pula KJ ialah, walaupun dari segi track record menurun tahap sokongan, jumlah kursi menurun, jumlah undi menurun, tetapi kemampuan UMNO untuk manuver dan menjadi sebahagian daripada pakatan politik yang berkuasa semakin meningkat. Ataupun kekal pada tahap yang tinggi. So that's the two paradox of these two Malay